Mak Juan masuk semula hospital seperti biasa. Beliau masuk ward ibu mengandung. Hospital Mersing. Kenapa? Kenapa? Lah. Sendiri? Sakit ya? Tak ada lah. Dia aja. Ya? Cari saudara? Tak lah. Tunjuk kat lemak. Kat lemak badan. Oh, senang. Dia kata mana-mana boleh. Dia kata kalau kat lamingan nanti kalau orang buat tu boleh. Ish, tak nak. Takut. Dia buat lah.